Budak-budak ni bagi kat depan. Nak salam. Budak-budak bagi depan, budak-budak bagi belakang. Terima kasih. Itu peminat tu, dia minta tahu. Terima kasih. Kalau dia datang pukul 11, tak tengok orang lain. Hei, lagi 2 hari cukup 67 tahun. Hari jadi saya 7 bulan Mei. Lagi 2 hari. Oh yeah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya selepas tahun 67 tahun ni saya akan pencen selama-lamanya. Anak-anak saya akan gantikan saya. Saya pun dah tak layak ini dah. Okey. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya, sebuah lagu yang dicipta oleh Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lagu dengan nama Kau Lupa Janji. Kita nyanyi sama-sama boleh? Boleh. Kau katakan kau menyayangi diriku,
Macam mana saya tadi apa yang saya ucapkan tadi, yang saya sebut tadi, bahawa lagi 2 hari, selepas 2 hari ni, hari jadi saya akan bersara. Okey? Tak boleh? Nak juga? Saya pun dah kurang minat lah nak menyanyi ni. Minat nak menyanyi dah tak ada. Boleh pula. Bagi saya Nak ganti. Tak apa Yusrizan ada. Lagi satu pun dah berusia macam ni letih, tak larat dah. Okey, lagu apa nak secara spontan? Seniman menangis. Seniman menangis. Banyak lagu. Sampai besok pagi tak habis. Lagu tu paling best. Okey. Baik. Seniman. Azura, ada sinar di matamu, lembut hatimu mesranya sayang. Malam ini. Azura, senyummu ku terbayang, tanpamu ku sepi rindu. Okey kan? Macam tak suka je senyap semua. Malam ini. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya, ada tak gadis-gadis kat sini? Saya jemput 5 atau 6 orang gadis naik atas pentas. Silakan kita berjoget, menari bersama-sama. Silakan. Jangan malu. Mari. Ada sebelah sini ada. Naik berjoget bersama saya. Ada. Okey, kita terima sebuah lagu Gadis Melayu. Yang bawah tu naik. Mari. Sebab bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada mengikat. Kalaulah memang tak mungkin nak tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Sebab bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada mengikat. Ini gadis ke apa ni? Ini bukan gadis. Yeah. Nampak gambar. Di antara gadis-gadis seluruh dunia, tiada yang seasik
anda turun saya nak tanya. Puan kerja di bahagian mana? Saya bekerja di Universiti Politek Malaysia, UPN. Oh, bukan dengan marah lah. Oh, di bawah marah. Besok tengok you bos marah kat you. Ada ke? Okey, terima kasih kerana sudi ni atas petas. Ya, okey. Ambil kesempatan kita. Itu ramai-ramai. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Bukan, bila lagi? Bukan lah. Sebenarnya bukan apa. Nak curi masa sikit. Puncture orang kata kan. Aduh, bagi kita last sekali. Bagilah awal-awal. Adalah tenaga sikit. Pulang je. Balik nanti. Ini bagi akhir sekali. Dah lemau kat belakang tu jenis sejuk. Okey, tak apa. Untuk teruskan persembahan saya yang terakhir malam ni. Saya jemput Nadira untuk berduet dengan saya. Sandakan pada korang. Juga Nadira ni suara dia sedap. Masya Allah. Memang berbakat, sungguh berbakat. Masya Allah. Terima kasih Datuk. Apa khabar? Baik, saya sihat. Alhamdulillah. Tapi masih recover lah. Baru buat pembedahan kan. Masih recover. Masih dalam pemulihan lah. Okey. Tapi boleh juga lah nyanyi. Saya sebenarnya nervous nak nyanyi dengan Datuk. Ya? Tak dengar? Saya nervous. Oh, nervous? Ha. Saya lagi nervous. Ya Allah. Tu, Datuk Sri Ashraf ada kat depan tu. Oh, okey. Jadi Itu yang kita... saya nervous ni. Oh, ya ke? Saya lagi nervous. Okey, terima kasih kerana sudi menonton persembahan saya pada malam ini. Kena Nadira, kita nak lagu apa seterusnya? Okey. Kalau ikutkan Datuk, kita nak nyanyi lagu apa? Anda semua tahu tak lagu apa? Tak tahu? Tak tahu Saya tak tahu lah telinga saya tak dengar ke atau mikrofon ni tak ada kat sini. Suara cakap? Cuba cakap sikit. Oh, sana. Bunyi kat sana, sini tak ada. Okey. Tahu tak semua lagu apa kita bakal nyanyi ni? Dia kalau nyanyi lagu ni dia mesti hebat ni. Dia akan jadi hebat ni. Saya harap tak saya... dengar. Kehebatan cinta. Sampai sini keluar saya dengar. Ha? Dia cakap apa saya tak tahu. Oh ya ke? Kehebatan cinta. Okey, Okey. kita teruskan sebuah lagu Ha. yang diberi nama Sandatkan Lah. Kehebatan cinta. There we go. Suara dia sedap. Kita cuba. Hatiku Ku masih seperti dulu, tidak pernah pun berubah cinta. Adakah engkau masih sepertiku yang setia selamanya? Hatiku masih merinduimu, biarpun kau jauh dariku. Selagi rindu mengusik dalu, cintaku masih padamu. Semua. Tahukah engkau betapa hebat cintaku? Tanpamu di sisi aku gersang. Tahukah kau betapa hebat kasihku?
Okay, please stay. Untuk kita buat closing semua sekalian dekat sini. Ya, Baik, betul. itu dia sebagai penutup untuk kita punya malam ini, malam perdana.